Apakah hukumnya orang laki-laki mengaku bujang? Adakah jatuh talak? Tak jatuh talak. Banyak itu dalam Facebook. Dia buat satu status, laki-laki mengaku bujang, jatuh talak. Ramai orang tak tahu. Beribu orang share. Padahal status tu salah. Sebab tu bukan kita marah buat status, kita tak dengki pun banyak orang like pun punya. Nak tashihkan dulu, sahkan dulu. Tanya ustaz-ustaz dulu kalau kita tak tahu. Betul tak? Tanya, apa salahnya? Tak jatuh talak. Faham? Dia yang jatuh talak ni lupa ucapan talak yang soreh, jelas. Aku telah ceraikan akan kamu, baru jatuh talak. Faham? Saya sudah bujang kerana telah bercerai dengan isteri saya minggu lepas. Baru jatuh. Kalau saya bujang, itu bukan lapar talak. Faham? Dan kenapa dia kata dia bujang? Itulah perangai laki-laki. Kalau jumpa perempuan, takkan mengaku ada bini. Betul tak? Jumpa perempuan kata ada bini ke tak? Ada tak? Mana menjadi baik itu? Bini ada mari. Bini ada mari. Patut jadi putih sekejap. Hilang darah-darah. Okay? Dengar apa dah? Orang lelaki memang perangai dia lagu tu. Kalau dia nak pikat perempuan, dia nak suruh perempuan tu suka kat dia, dia akan kata bujang. Lepas tu hati-hatilah orang perempuan. Jangan mudah percaya. Okey? Betul tak? Pasal gitu laki-laki dia memang. Kalau umur dia 70, dia akan kata 57. Kalau 60, 49. Dia memang dia ada rate Shopee dia ada dah. Kalau 53, 44. Tu laki-laki. Betul tak? Kenapa? Kerana laki-laki dia suka pada perempuan. Lebih-lebih kalau dia nak mengorat. Betul tak? Awak dah kahwin ke? Saya bujang. Dia kerak selalu. Supaya orang tu terbuka lagi, nak lagi kat dia. Jangan main orang lelaki. Pada botok tak mengaku. Orang lelaki tu rambut dia belakang dah, lepas sini. Jauh dah dengan muka jauh dah. Sini rambut. Faham lagi? Faham? Jadi janda tu kata, abang, kita nampak macam ke botok dah kepala abang. Dia jawab kan ni, dia kata ni bukan botok, kening gendok. Jadi nampak jauh pula. Orang lain kening tinggi, jadi dekat dengan rambut. Saya jenis keturunan kening gendok. Faham? Sungguh nak ngorak gitu, aku tahu aku buat dah. Nampak banyak dah janggut dia berubang abang. Nak nikah warna ngamba. Bukan janggut, bukan ubang. Ni kelorok. Puang pula bodoh, ni kelorok. Tetapi kalau dia kata saya bujang, dalam hatinya niat cerai, jatuh talak. Jadilah talak itu talak kinayah. Wajib ada serta muqaranah dengan niat cerai. Okey? Jelas?